Getting very excited sekarang ni. Last naik kapal masa honeymoon. Ini baru rare. Kita nak pergi ke sebuah pulau yang tak ada kenderaan 4 tayar. Kita boleh pergi dengan menggunakan public transport saja dari sini. Pada saya pulau ni bukannya laut dia yang cantik, tapi daratnya yang cantik. Dan susun NATO dia memang betul lah. Ini tempat putera-putera Raja Romawi dalam buangan, dia akan dibuang di pulau ini. Pemandangan cantik, perlahan-lahan kapal ini meninggalkan Istanbul. Satu tentang cruise ni, bila kita naik cruise ni, benda yang paling sedap kena makan lah. Tak ada alkohol dan tiada kasino. Dan macam hotel 5 bintang besar yang terapung di atas laut. Dan kita akan belayar bersama Aroya mengharungi lautan selama seminggu. Kalau okey seminggu ni, kita belayar lagi 2 minggu. Alhamdulillah sampai. Thank you Ajman. Dah sampai, kita nak memulakan perjalanan ke Turki. Yeah, we are coming bersama dihantar oleh Captain Azman. Morning guys, kita nak ke Turki sekarang. Jalan-jalan dulu. Cuma kali ni perjalanan tak sama macam biasa. Kita akan menaiki, macam biasa, yang ni macam biasa, Turkish Airlines Business Class. Tetapi sampai di Istanbul, kita akan menaiki Aroya Cruise. Baru rasa macam datuk-datuk sikit. First time experience kita naik business class ke Istanbul dengan Turkish Airlines. Tu dah, kita dah sampai. First time kita punya bag tak sampai 15 kilo. Biasa kalau kita pergi trip, macam-macam benda bogek. Bag kecil je tapi berat sampai 30 kilo. Yang ni bag besar tapi berapa? 15. Tak sampai 15. Welcome to Istanbul. Kita dah selesai check-in tadi. Sekarang kita on the way ke lounge. Oh, lawa Aisan kita hari ni. Okay, hari ni Aisan dia ambil mood ala-ala businessman. Saya baru nak ambil mood seorang acah-acah orang muda yang nak berjalan. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, this is very cozy sangat selesa, view pun cantik. Menakjubkan bagi para frequent flyer sebenarnya adalah ni dah dia. Bagi saya lah, tengok kapal terbang. Okay, ada kopi kat sini, free flow. Kalau kata kita nombor 1 yang kita perlu buat, kopi, air kosong. Kalau dekat Global Launch ni, Turkish Airlines buat masa ni dia akan dia menggunakan khidmat daripada Global Launch di KLIA. So nampak memang tempat dia pun very cozy dan comfortable lah. Setiap orang ada partition dia masing-masing. Dan ada ruang untuk charging. Yang mana yang nak buat kerja kat sini, saya buat kerja dan masih boleh dapat privacy. Apa yang penting, wifi kena ada. Itu memang yang bagi kita siap-siap. Kalau ISN, yang penting kopi ada. Ya. Mulakan kehidupan anda dengan kopi. Kita mulakan sarapan kita dengan yang berat-berat dahulu sikit. Good day start dengan yogurt. Oh, banyaknya pilihan. Oh, yang ni memang masakan menu rasmi orang Malaysia, nasi lemak. Oh, macam-macam jenis ada ni. Paratha pun ada. Pulut panggang pun ada. Tengok sikit, kasih hintai sikit pulut panggang. Ui, ambil tip sikit dulu Rasa dulu sikit-sikit, jangan tamak. Kita sekarang sedang menghadap kapal terbang tau.
Dan kita berada dekat dalam lounge. Sempatan menunggu kapal terbang untuk business class Turkish Airlines, dia ada menyediakan untuk lounge di KLIA. Lounge yang diberikan ni cukup selesa, dan juga kita boleh dapat sarapan, kita boleh kopi, dan kita boleh selesa menunggu sementara kita lihat jadual penerbangan kita. Dan tak jauh juga dari gate. Hanya keluar dari sini je, pergi ke sebelah kanan tu, turun terus sampai gate. Kalau kata kita travel dengan business class Turkish Airlines, dan benda ni adalah one of the perks yang memang saya tunggu-tunggu. Makan memang sedap. Ada mi goreng mamak, dan saya makan nasi lemak. Jangan lupa ada western breakfast juga. Enjoy the view. Selalu kita menggunakan Istanbul sebagai transit city, tapi hari ini Istanbul adalah destination. Alright, Call of Duty. Kita dah mula masuk ke medan perang. Ke terowong, ke Aerobridge untuk ke A350 Turkish Airlines. Okey, walaupun bukan kali pertama, tetapi ini kali pertama untuk A350 business class, yang mana dia punya seat configuration dia adalah 121. Untuk satu pesawat lebar, 121 adalah lebar. Besar seat dia, dan dia punya seat pula design dia macam spaceport. Saya sangat excited untuk merasa ini. Menghadap masuk ke balai. Menghadap masuk ke balai, menghadap ke balai dah. Masuk kapal terbang dah. Ambil aura kita kata ambil aura. We would like to welcome you aboard Turkish Airlines flight to Istanbul Airport. My name is Tuğba Geren and I am the cabin chief. We will be pleased to help you during the entire flight. We wish you a pleasant flight. Okay, selamat datang ke business class punya port di sini. Ini saya punya tempat duduk 2K tepi tingkap, ada 2 tingkap. Dan okay, kita tengok dekat sini. Ini ada special. Ini saya ada tempat menggantung untuk kita punya macam jaket saya. Saya boleh gantung dekat sini. Kalau kita dah bawa baju yang dah iron, jadi tak payah nak risau lagi. Kita ada tempat boleh isi dekat dalam, dan juga ada cermin. Bila tengok cermin ni, kita boleh tengok muka kita sendiri, diri kita sendiri, dan mengapresiasikan diri sendiri. Dan barang-barang yang berharga boleh letakkan dekat dalam ni. Dan juga TV yang besar. Kalau kata kita tengok dalam jarak begini, jarak berlunjung, jarak macam ni pun, rasa tutup saja pintu ni terus macam kita berada dekat rumah sendiri. Kita nak ngorok, nak terbalik-terbalik, nak golek-golek, semua doesn't matter. Ini lain macam ni. Jumpa dah 2G, alhamdulillah. Hai, kawan sebelah. Hai. Assalamualaikum tuan. Kawan sebelah. Nampak dia dah nak macam dia pindah rumah dah tu. Dah set up dah. Dia tengah set up sekarang ni. Ada 3 pin plug yang bolehkan kita charge kita punya laptop, dan juga USB, dan kita boleh charge phone. Sepanjang perjalanan kita boleh buat kerja. Okay. Hoş geldiniz. Thank you very much. Hemen. Hello. Welcome Okay. back. Sebenarnya masuk saja, chef dah bagi kita punya pilihan untuk kita makan apa, dan kita boleh order semahunya kita. Dan dekat atas Turkish Airlines kita boleh order dan boleh makan atau makanan kita mengikut masa kita. So tak ada limit. Yeah, thank you very much. Sorry. Thank you. Fresh orange juice, berry soda, homemade lemonade. Signature lemonade. Signature lemonade. I will try this lemonade. Enjoy. Yeah, thank you. Cheers. Signature dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menyegarkan. Alhamdulillah. 10 jam penerbangan bukannya sesuatu yang pendek untuk kita bajikan. Dengan internet akses yang ada dan juga keselesaan semasa berada di atas awan, memang itu sebab kadang-kadang saya wonder juga kenapa orang-orang meniaga saja ataupun dia dipanggil business class, kerana memang orang business dia memang perlukan, tak boleh bazir walaupun 10 jam. Jadi di sini nilai-nilai macam ni yang kadang-kadang kita lihat value 10 jam tadi tu, kalau kita tak buat apa-apa, jadi kita akan hilang mungkin ribuan ataupun ratusan ribu ataupun mungkin juta opportunity yang ada. Betul-betul enjoy dia lain tingkap daripada tadi. Sibuk betul. Dia dah buat bisnes dah tu. 50 juta, 50 juta, 50 juta. Murah? Kenapa 50 juta dah 50 juta? Murah lagi. Satu bilion.
Thank you. So refreshing. Satu sentuhan paling agam yang dinantikan dalam setiap Turkish Airlines ialah hidangan chef profesional bertaraf dunia di atas pesawat secara on demand. Pelayanan dan keselesaan yang bertaraf hotel 5 bintang dan akses internet sepanjang penerbangan memang memberi kelebihan kepada business traveller dan juga bapa-bapa yang penyayang untuk berhubung dengan anak-anaknya seperti saya. Okay, goodbye. See you again. Bye. Nice rest. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you very much for your hospitality. Thank you very much. Yeah, see you again. Akhirnya kita pun sampai di Istanbul. Oh, jadi orang yang pertama keluar dari kapal terbang ya untuk menuju ke bandar Istanbul. Sebab ni airport baru. Airport baru ni lebih kurang 45 minit to 1 hour juga untuk sampai ke bandar Istanbul. Maka bermulalah perjalanan kita pada hari ini. Dah sampai, dah collect bag untuk keluar dan kita nak ambil taksi terus ke Istanbul dan kita akan tinggal di hotel-hotel yang berdekatan, yang dekat kawasan Karakoy, kerana dari Karakoy nanti senang kita nak cari Aroya. Jadi ni misi memburu Aroya. Mari kita mencari Aroya. Untuk elakkan penipuan, sila ambil Uber. Kerana bila kita panggil Uber, yang datang pun taksi juga. Tetapi yang pentingnya kita dah bayar dulu siap-siap dekat dalam Uber. Kalau dia minta cash, kita minta maaf je. Tak nak. Kita tengok, kalau kata kita kena scam, kita konten lah. Betul. Tapi kita tengok orang taksi ni, dia akan pakai meter. Dia janji tak? Ha. Okay, dia set 1,400. Sampai Karakoy Thank you. Genoa Port Hotel. Assalamualaikum my friend. What's your name? Aleykümselam. Your name is? Name? Name? Yeah. Eray. Huh? Eray. Eray. You? Dini. Muhammad. Muhammad. Turkish name. Ya, Yes. name. Ya. Buat masa ni nampak suasana dah makin baik lah. Vibe dia. Betul tak? Harapnya begitu. Harapnya begitulah dan kekal begitu. Kekal begitu, biarlah baik dia tu sampai ke balik nanti. Ya, insyaAllah. Amin. Orang dia bagus-bagus. Betul. Cuma dia kadang-kadang tekanan kerana yang datang kat Turki tu pun macam-macam jenis orang. Yang elok, yang panjang, yang pendek, yang biru, yang kuning, yang tak tahulah. Jadi sebab tu mereka pun a little bit macam tu lah. Dia pun penat nak layan orang yang macam-macam perangai tu. Okay. So kita lah. Mana kapten? Tu dia. Dah kena tinggal. Patutlah dia tanya nak tolong angkat beg tak? Betul patah. Okay, beg saya punya handle dah patah dah. Oh, okay, masuk petak siap. Saya ada lift lah, tapi kena angkut satu tingkat. Tinggalkan DNA. Lagi sikit. Okay, serentak. Four person. Okay.
Gentleman toilet here Toilet. and here. Two toilet? Yeah. Oh, Okay. Not bad. okay. Dinanti-nantikan untuk untuk berenang. Kuat lentang. Setelah jauh berjalan, tapi jauh jalan naik business class, tapi siang kan, nak tidur pun masa siang lagi. Jadi kita tak tidur, kita buat-buat macam busy, buat kerja. Hotelnya walaupun biasa, tetapi tak ada bau rokok, tak ada bau asap rokok. Recommended. Bukan biasa bermula dengan business class. Business class yang macam-macam first class tu dekat Turkish Airlines. Oh, nampak tu. Taksim boleh nampak dari sini. Lepas tu kalau kita dari sini, silap tertipu. Rupanya cermin. Yang ini jahat, dia tipu kita. Okey. Okey, walaupun kecil, murah, RM260. Boleh duduk 4 orang kat sini. Kalau saya nak ajak anda semua untuk belajar content creation, tapi bukan dalam seminar room, tetapi di atas kapal mewah halal 5 bintang yang berlayar di Laut Mediterranean. Dan bukan sekadar bercuti, tetapi belajar bagaimana create content. Boleh jadi income, boleh jadi business dan boleh jadi masa depan. Ramai orang hari ni nak buat konten tapi ada masalah. Satu, nak mula tak tahu macam mana. Dua, nak buat orang tengok macam mana. Dan nak buat duit macam mana. Lagi ramai penat-penat buat video, view tak ada, duit apatah lagi. Jadi masa, tenaga, semuanya dah dilaburkan, terbazir. Sebab itu, kami buat Content Creator Tour. 12 hari experience Belajar terus dari tim Rare TV. di atas Aroya Cruise. 100% halal. 5 bintang Full board. Ini bukan kelas biasa. Ini action learning. Pagi roll call, Kemudian turun shooting. review, Repeat. run and gun. Kami tak ajar teori semata-mata. Kami nak anda tengok sendiri bagaimana profesional bekerja. Macam mana nak cari angle. Macam mana nak bina storytelling. Macam mana juga konten boleh jadi multiple income stream buat duit. Dan paling penting, macam mana nak bina marketing. Boleh jadi negative cost marketing. Konten hari ni boleh jadi salesman, boleh jadi marketing team, boleh buat branding dan boleh generate income. 8 hari, 7 malam, Penuh peluang buat konten. sunrise, Sunset, street, culture, food, people, everything, everything, semua semuanya konten. konten. Dan paling best sekali, Menariknya anda boleh bawa keluarga. keluarga bercuti. Anda upgrade masa depan. Sebelum korang berangkat, Kami akan bagi workshop yang paling padu, yang paling intensif. bernilai RM1,500 Percuma. Dan kami nak challenge anda semua Hasilkan konten terbaik untuk memenangi trip cruise percuma bernilai RM4,000 untuk long form video terbaik dan RM3,000. untuk short video terbaik daripada tim Asian Best Travel Content Creator. Rare TV. 17 hingga 26 Julai 2026. Pakej termasuk penerbangan ekonomi, Istanbul Tour dan full board 5 bintang di atas Aroya Cruise. Yuran bermula dari RM11,800 seorang. Dan mungkin Inilah trip yang akan mengubah hidup anda. Belajar sambil bercuti. bercuti sambil membina masa depan. Selamat pagi semua. Pagi ni kita nak bawa lah ke semua pergi jalan-jalan. Kita nak pergi ke sebuah pulau yang tak ada kenderaan 4 tayar dekat sana. Okay, jadi sebuah pulau yang pernah menjadi sejarah tempat pembuangan anak-anak raja. Anak-anak raja yang degil-degil sikit, nakal-nakal sikit, dibuang ke situ daripada kerajaan Byzantine lagi. Dan kemudian berubah selepas kedatangan Ottoman. Tapi hari ini tempat itu menjadi satu daripada pulau yang kita boleh pergi dengan menggunakan public transport saja dari sini. Kan? Kita pergi melalui pelabuhan Kabatas dan terus sampai ke Pulau Buyukada. Let's go. Dan nampak hampir-hampir nampak Galata Tower tu. Cuma dia
berada di sebalik Delta Hotel Marriott. Kalau Delta Hotel tu dulu tak ada, mungkin kita nampak dari sini Galata Tower. Time to move. Pagi-pagi no rushing, kita jalan-jalan saja di kota Istanbul. Ini di bahagian Galata, area Karakoy. Okay, kenapa kita pilih tempat ni? Sebab dekat. Relax lah, Bil. Okay. Kenapa pilih? Woi. Kat belakang ni adalah Galata Port, tempat kita akan naik kapal Aroya Cruise. Kalau dekat Istanbul, jalan kaki saja. Kerana saya tak recommend kita self drive dekat sini. Kalau naik Uber, yang datang taksi kuning juga. Jadi tak ada masalah kerana mereka pun ada special lane dan mereka tahu selok-belok jalan-jalan belakang sini. Tapi kalau kita nak memandu sendiri, anda akan keletihan kerana tempat ini macet. Itu ada vending machine tu, Istanbul Card. Okay. So, boleh ada. Please take your card from return tray below. Teng. Ketambula Card. Jom kita naik terus ke Kabatas, Kepala Batas. Kepala batas, mari. Okey, siap. Jadi kita masuk. Ngam-ngam depan. Dari sini sekarang ni, di Kabatas, kita boleh nampak dah kapal Aroya kita. Besar. Inilah misi pencarian Aroya kita. Menuju Aroya. Mencari Aroya. Dah sampai dah Aroya dia, nampak tu? Kat situ. Besar gila. Nak tahu kalau kita ada di stesen ferry jetty yang betul, nampak logo tu. Jetty pengangkutan awam yang betul. Bezanya cuma harga dia mahal. Yang cruise tu mahal lah. Sebab dia cruise. Ya, betul. Tapi yang ini memang harga public transport. Sebab kita dah ada Istanbul Card. Jadi kita gunakan Istanbul Card ini untuk naik boat sampai ke Prince Island ataupun Buyukada. Okey, sampai sini kita tengok signage ni. Kalau dia tulis adalah Princess Island ni, kita masuk ke sini. Ikut saja petunjuk yang diberikan. Ni kita dah sampai dekat Buyuk Shehir. Let's go. Tap sekali saja. Tap. So di sekitar Istanbul memang banyak ferry-ferry sebenarnya. Kita boleh pilih untuk naik cruise-cruise pelancongan yang mana mereka akan bawa kita tour. Tapi bagi anda yang sukakan pengembaraan, kita boleh gunakan Istanbul Card dan cari jeti-jeti pengangkutan awam. Sama ada macam sekarang kita berada di Kabatas. Dekat ujung tu, itulah Aroya yang kita akan naik malam ini. Ini sebab naik public transport dan hari Sabtu memang ramai orang. Tengok tu. Kita tak payah nak rebut-rebut. Ada je, berdiri mau sampai. Di pintu masuknya. Bahagian depan. Ni kosong lagi. Dalam banyak tempat ni lah yang paling best. Oh, bestnya. Sebelah aircon. Tak beku juga, tak tahu lah. Coffee latte. Yeah. Thank you. Hampir 2 jam ni sebenarnya kita dah jalan. Dah dekat 2 jam. Sekarang ni baru dah sampai ke Buyukada. Jadi kita nak turun dekat sini. Mungkin kita ada lah. Sekarang ni jam 11.44. Pukul 12 sampai. Dan kita pun tak ada masa yang banyak. Dalam 4 jam contohnya. 4 jam kita nak kembali semula ke jetty dan ambil ferry untuk sampai ke Istanbul semula. 6 petang kita balik ke tempat penginapan kita, ambil beg dan kemudian kita akan jalan sampai ke Aroya. Dah nak sampai dah. Buyukada. Itu dia dekat depan kita saja port dia. Sampai Barakuda. Barakuda lagi, salah. Buyuk ada. Buyuk ada, si ada. Tapi saya perasan cara dia sebut bukan buyuk ada tau. Buyuk ada. Buyuk ada. Buyuk ada.
Boleh lah. Kita sebut secara orang Kajang. Masih ada lagi ciri-ciri Ottoman di rekaan dinding dan juga kubahnya. Masih lagi mengekalkan tradisi Ottoman di sini. Dan kita lihat bagaimana keadaan pekan-pekannya, yang kalau kita lihat di teri tepi dengan kafe-kafe yang hipster dan moden. Okay, sekarang nak merasa aiskrim. Jadi nak pergi beli aiskrim dia. Saya nak try dulu. Okey, Toblerone, pistachio, chocolate. Oh, you accept card? Huh? Oh. Okay. Dah order. Ni 9. Pergi cari money changer. Dia kata okey, pergi cari money changer. So in case kalau kita nak cari money changer, boleh cari guna Google Map, tapi kalau tak jumpa, kemungkinan you all tak jumpa sebab diorang buat sambil-sambilan saja. Macam tadi kita jumpa dalam kedai emas, dia letak signboard. Dia tulis lira. Saya tak suka yang Turkish ice cream pasal dia ada orang cita rasa dia yang ice cream yang Turkish tu dia liat-liat sikit. Yang tu sedap. Tapi untuk musim panas ni saya suka ice cream yang senang cair. Macam ni lah. Memang banyak ni kalau datang sini, window shopping pun tak tahu bila boleh settle. Cuma sekarang datang musim panas, jadi consider peak season kat sini. Rasa kalau kita datang waktu-waktu musim-musim yang lain, musim spring, insyaAllah lebih selesa lah. Memang itulah waktu-waktu orang kita suka berjalan. Orang kita ni dah lama dah penat dah menghadap cuaca sejuk ni. Salah, cuaca panas. Itu yang paling saya suka lah. Dia ada gerbang Bougainvillea. Instead of kita naik basikal, mari kita tengok rasa macam nak naik bas elektrik ni. Nampak macam best. Kecil-kecil comel, ada kaunter kat situ. Betul, kita datang sini macam impromptu saja. Kita tak ada plan-plan sangat. Terus saja, jalan je, tengok apa yang ada, naik. Dan kita tahu dah, kita dah study tentang tempat ni. Tapi dia still unplanned. Luna Park. Station stop. Again pass. Stop. Tadi naik, satu hala RM93. RM9.30. Balik RM9.30. Dia boleh sampai atas. Jom, kita dah jom. Pulau ni dalam peta nampak je macam kecil, tapi tengok dengan Bukit Bakau dia rasa macam besar juga. Comel lah bas mini dia. Ikut yang orang jaga ni, dia cakap okey ada tempat top up kat atas. Pasal tinggal RM40. Lepas dah top up tadi, ingat nak top up untuk balik je. Dia naik atas ni, dia top up lagi lah. Kita dah sampai di puncak. Not really puncak lah. Okey, Kuala Lumpur. Okey, jom kita jalan-jalan je dekat sini. Dia sebenarnya kalau nak naik atas tu kita boleh naik, ada dia punya macam park dia. Tapi kalau tengok laut dekat sebelah sana. Jadi kita cari tempat-tempat yang tenang-tenang. Sebenarnya kita nak cari tempat untuk kita fly. Jadi kat sini dia nak buat trail running pun ada. Ini bukan kita nak buat trail running, kita cuma nak pergi ke puncak. Yang kalau boleh yang tertinggi. Dari situ kita nak melihat Buyukada dari pandangan mata drone. Daripada tempat kita turun tadi tu, stesen Adalah. Daripada stesen Adalah, daripada tempat kita nak pergi ni estimated dalam, kalau tengok peta kata 12 minit lah jalan kaki. Jarak lebih kurang dalam 700 meter plus. Tapi walau bagaimanapun cabarannya jalannya yang berbukit. Kita tengok nanti macam mana. Nampak macam ada tempat lapang sikit depan tu. Boleh nampak ada viewpoint yang cantik, majestic. Saya punya telinga naik atas ni, telinga dah pekat sebelah dah. Inilah dia saatnya fitness Kapten diuji. Ini tak ada apa-apa ni. Nothing. Ni level-level beginner lah. Itulah ada rumah tu. Rumah tu sejarah dia
Tu rumah tu adalah rumah orphanage dibina daripada zaman Rom lagi dan dia dinobatkan adalah bangunan yang dibuat daripada kayu terbesar di Eropah. 1, 2, 3, 4, 5 tingkat bangunan kayu. Ni kiranya macam pintu depan rumah orang lah. Pintu depan rumah tu jalan utama dia. Lepas tu orang dulu naik kereta kuda. Sampai kat sini dia ketuk pintu. Senah, ada rumah tak Senah? Okey, lepas tu Senah cakap, ada, masuklah. Dia parking kereta kuda seberang tu. Lepas tu dia lalu sini. Tak ada pun parking kereta. Tengok tu. Menapak lagi. Nak pergi rumah Senah je ni. Nampak, inilah cerita Cik Senah. Yang rumahnya dekat Buyu Kada. Tengah sonok-sonok jalan healing-healing, baru perasan Kapten kita hilang. Cari punyalah cari, ingatkan dah kena sorok. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak beliau tu ha? Tak apa dia buat ni kat bawah tu. Cuba komen sikit korang tengok kat bawah tu apa dia buat. Ni pemandangan perumahan kampung-kampung di sekitar Pulau Buyu Kada. Cantik kan dia tu. Bangunannya rapat-rapat, seragam. Nampak tersusun semua. Lagi satu, bila berada dekat sini, saya sarankan semua orang just stroll around saja. Jalan-jalan je dekat bandar, dekat kampung. Dekat kampung yang ada ni. Nampak kita punya kampung tu? Okay, bukan kita. Nampak kampung dia. Memang kampung dia memang kampung yang sangat cantik. Dengan pokok bunga dia, bunga-bunga dia memang, ya Allah, colourful. Dan dia sangat bersih tempat ni. Tengok subhanallah, tengok belakang saya tu, rumah dia. Ya Allah, punyalah ramai pula. Punyalah banyak bunga. Color, macam-macam color keluar nampak tu kat bunga tu. Oh, rumah dia klasik. Walaupun klasik, tapi dia sangat autentik lah. Pada saya pulau ni bukannya laut dia yang cantik, tapi daratnya yang cantik, kampungnya yang cantik. Dan susun NATO dia, memang betul lah. Ini tempat putera-putera Raja Romawi. Dalam buangan, dia akan dibuang di pulau ini. Subhanallah. Dan juga rumah dia cantik je, subtle je. Colour dia subtle. Seragam, seni bina Ottoman. Kita akan rasa macam aman di sini. Kita nak jalan dekat tengah jalan pun tak kena langgar kereta. Dia pengecualian kepada lori sampah. Dan ada satu macam tu, itu lori servis. Banyak kita boleh dapat kedai sewa basikal. Hampir setiap lorong kita boleh dapat. Yang mana yang nak enjoy healing-healing, selain daripada jalan kaki, kita naik basikal. Dan di tengah tu, you boleh juga nak cari e-bike pun ada. Akan jimat sikit. Yelah, sampai dekat pekan ni je lah. Kita kadang-kadang kita bertembung-tembung dengan bas elektrik, basikal elektrik, motor elektrik dan macam-macam lagi. Tapi kalau kata kita dekat luar-luar tadi, alah, aman damai. Jom kita cari makan. Hai, cantik ah. Segar dia masukkan. Ready. Makarel. Kat lawan yang tepi jambatan Karakoy. Cik, tak payah luar Cik. Cik dah masuk tangan. Cik termenung pula. Okey. Sekian sudah perjalanan kita hari ini di Okey, kita dah on the way balik. Kembali semula ke Kabatash. Kami meninggalkan Pulau Buyu Kada
Dan perjalanan seterusnya yang lebih-lebih kami nantikan akan bermula. Kemas-kemas apa yang patut dan terus bersiap untuk menunggu teksi. Tiada masa untuk dibuang sebab kapal Aroya terlalu melambai-lambai untuk kami menikmati Arabian Luxury dan juga Arabian Hospitality. Yeah, kita punya kenderaan ke Galata Port dah sampai. Okey, pemandangan perjalanan nak ke Galata Port daripada penginapan kita agak sepikul juga. So sambil-sambil kita naik, bolehlah kita rehat dan ambil pemandangan sekeliling di sekitar town ni sementara kita nak sampaikan ke Galata Port. Thank you. Okay. Thank you my friend. Bye. Nak masuk sini kita kena buat pemeriksaan keselamatan dahulu melalui pintu keselamatan di sini dan kemudian kita akan masuk dan bila sampai sini kita dah berada dekat, nampak tu, Aroya depan kita. Ini perjalanan mencari Aroya, akhirnya dah bertemu dengan Aroya dan kita akan berlayar bersama Aroya mengharungi lautan selama seminggu. Kalau okey seminggu ni, kita berlayar lagi 2 minggu. So betul lah, mudah saja. Datang, masuk je mana-mana pintu, sama-sama window shopping, kita cari arah cruise terminal. Okey, kalau kat sini kita tengok, okey, untuk Aroya atau Sea Cloud 2, kita akan ambil Aroya, kena turun ataupun kena naik lift. We have Aroya people over here. Okay, thank you. Dinding yang sebelah kanan ini memisahkan antara tetamu-tetamu awam, orang awam dan juga tetamu kapal Aroya ini. Getting very excited sekarang ni. Sangat excited untuk naik kapal. Last naik kapal masa honeymoon. الصعود أو النزول على السلالم. Bilik kita 9 hingga 13. عند المشي على Tingkat 10 222. Malaysia. Indonesia. سادتي نشكركم. Salam dulu. Gede orang Bali. Yang kita penting sekali apabila kita berada dalam kapal ni, kita akan diberikan pengenalan begini, kad ini. Inilah pasport kita. Inilah duit kita. Dan kalau jatuh kat tangan orang, I think dia boleh spend lah kot. Okay, jangan hilangkan benda ni. Inilah juga nak buka aircon dekat dalam bilik kita. Yeah, welcome to 10222. Okay, jom. Oh, hijau. Ini dia bilik yang ada balcony. Okay, sebelum Jahanam tempat ni. Kalau saya bawa isteri saya, ini tempat saya. Pasal saya bawa kru macam ni. Tidur sini. Okey, dan tengok pemandangan. Pemandangan laut. Open. Oh, ya ada balcony ah. Subhanallah, balcony kita. Tengok view. Wow. Udah babong. Kita dah check in. Sekarang ni kita relax saja. Pukul 11.59 kapal ni akan bergerak ke boardroom. Satu tempat yang berada dekat bahagian Turki sebelah Asia yang saya rasa jaranglah kita dengar. Time-time macam ni kita jalan-jalan tengok apa benda boleh makan kan. Kita dah boleh makan lah. Jom. Ada peti besi. Oi, luasnya toilet. Lagi luas daripada toilet kalau kita pergi hotel kat Jepun. Ada bathtub. Tapi untuk baby saja punya bathtub. Sempurna lah. Nice. Ini balcony cabin. Okay, sekarang ni kita dah dalam cabin sekarang ni. Tapi bila kita dah check sikit, saya nak belum belayar lagi, tapi kita dah boleh tengok dekat jadual.
Dalam ni ada jadual yang disediakan untuk kita tengok. Jadi kita tahu yang mana yang kita nak makan, dan dia dah sediakan makan buffet. Saya nak pergi Amwas Terrace tu sebab dia ada, kata ada 4 kitchen from all over the world. Mexican, Arabian, Indian, wah, Malaysian, no god. Jomlah. Duduk dalam bilik ni buat apa? Kalau honeymoon lain cerita ni dengan Dini duduk dalam bilik ni. Dah lah internet tak dapat. Nak buat programming dia, nak buat coding lah, whatever semua pun tak boleh. Let's go and explore the ship. Oh, kita nak ambil tempat ni. Ya Allah. So sekarang ni saya tengah chop meja. Yang saya tengah cari makanan. Bagi dia pilih tu. Nanti kita settle. Tengok tu. Wow. Macam-macam. Satu tentang cruise ni, bila kita naik cruise ni, benda yang paling sedap kena makan lah. Makan ni boleh makan ikut suka hati kita. Free. Bukan free, dah include. Ada yang bayar. Kalau nak rasa yang mewah-mewah sikit, nak ala carte semua ada yang bayar. Tapi yang buffet makan pun dah sedap. Al-Waha main dining. Yang ni ala carte pula. Jadi hari ni tadi dah buffet tadi kita makan lebih kurang je. Jadi ala carte ni. Tamak. Tapi hari pertama memang kita nak explore macam-macam. Hari kedua baru kita aturkan diet tadi tu. Al-Waha ni ni. Main dining room and this a la carte menu. You have no choice between here and the one that's menu. So, table for two? Yes. I go for lamb kg. Lamb kg. And salad tak? Salad tak baladi. Al-Waha ni dia restoran ala carte dan tapi dia free. Ada beberapa je menu-menu yang ala carte yang kita kena bayar, special yang chef kena masak. Yang lain tu you pilih AB macam tu saja. Tapi apa pun ada lamb. Ada lamb. Okay, bismillah kan. Try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula sebelum makan main dish, kita kena makan salad. Sebelum makan salad, kita dah makan buffet. Okey, sekarang kita ni bukan saja-saja nak buang kalori tapi memang lift dah sampai situ je, sampai tingkat 16 je. Kita nak pergi cari pemandangan. So Okay, sekejap lagi ada magic show dekat depan ni. Kita sambil-sambil minum. Ni free flow minum. Kita boleh tengok magic. And just blow. Impossible escape, yeah? Just blow. Yeah! 1, 2, 3, yeah! Wait, look! Wow! Big applause for him! Mike. Okay, dekat belakang tu sekarang dah nampak dah pergerakan ni. Kapal kita dah mula bergerak. We schedule sebenarnya jam 11.59 dia dah gerak. Tapi kalau kita lihat sekarang ni dah 1.05 pagi. Lebih kurang dia betul-betul bergerak dari dermaga tadi. Dari dermaga sekitar 20 minit yang sudah. Tengok pemandangan cantik. Perlahan-lahan kapal ini meninggalkan Istanbul. Macam-macam aktiviti yang menarik yang kita boleh buat dalam kapal Aroya ini sebenarnya. Tapi perjalanan kita tak berhenti di sini sahaja. Dalam episod seterusnya, kita bakal singgah ke dua destinasi yang penuh dengan sejarah dan keindahan. Bodrum
di bahagian Asia Turki dan Rhodes Island, Greece yang kaya dengan sejarah. Jadi, jangan ketinggalan, jangan lupa untuk saksikan episod yang seterusnya. Dan terus sampai ke Buyukada. Okay, kenapa kita pilih tempat ni? Sebab dekat. Hai, relax lah, Bil. Okay. Kenapa pilih? Woi. Okay, kenapa kita pilih tempat ni? Dan di other side, kalau you all sampai bermain di sekitar Blue Moss contohnya, apa nama jeti tu lupa pula. Mula-mula, alamak, masa nak buat vlog ni lah angin kuat. Okay, tak apa, sekejap lagi. Ni lalu rumah pakcik Karan Felicitasi. Saya tak tahulah apa nama dia kot tu. Dalam lift tak boleh terbang drone. Keluar boleh. Okay, kalau dekat dalam lift kena permission. Macam dah terdatuk macam ni. Perut nampak. Bila pergi sakit. Okay, kita nak boleh feeling macam dah terdatuk macam ni. Bunyi macam mambang. Apa dia? Bunyi macam mambang. Mambang kuning, mambang biru, mambang bintang, mambang bestnya angin dia. Sejuk ketiak.